Bersama kita Encik Syahiran Alif bin Muhammad, Pegawai Teknikal dan Pengelola Sukan MSSJ Johor. Apa khabar tuan? Khabar baik. Apa cabaran terbesar untuk memastikan pertandingan berjalan lancar dan adil? Okey, tahun ni kita banyak cabaran dari segi sistem ataupun cara yang baru. Kita nak upgrade kita punya standard kepada kualiti yang bagus. Okey, seperti forum kita sudah pakai kad untuk tidak miss peserta. Tapi cabaran yang besar untuk kita buat sistem yang baru itu ada berlaku sedikit kekurangan lah. Dan hari ini ada penambahbaikan dan sistem itu ataupun cara itu berjalan lebih lancar. Apa pandangan tuan bagaimana potensi atlet-atlet muda Johor tahun ini? Okey, untuk potensi atlet pula tahun ni lebih kepada kualiti sebab kita sudah menganjurkan MSSD setiap daerah. So yang atlet yang datang bertanding kali ini agak berkualiti dan memberi saingan yang hebat. Dan pandangan saya atlet yang akan pergi ke MSSM tahun ni akan memberi cabaran yang hebat kepada negeri-negeri yang lain. Terima kasih tuan. Sama-sama.